Okey, masa untuk bercuti di Melaka. Alright. Berseronok ke Okey, hari ni hari Khamis. First, kena pergi mana dulu? Pergi Bandar Hilir dulu. Ya. Melaka. Bandar Hilir. Pergi dekat barisan Bandar Hilir lah. Kau nak kencing ke apa? Kita pergi kencing dulu lah. Mas, apa ini? Mas, jangan pipis di situ. Mending pipis di rumah saya aja. Weh. Sarap dulu lah, sarap. Sarap, habis tu pergi kau tandas sekali ke? Dia dah tak tahan, dah bertakung lama. Kau memang. Kita pergi bersarap. Lepas teruskan perjalanan sampai destinasi kat Melaka. Sementara check in hotel petang, kita jalan-jalan dulu kawasan Melaka. Tapi kita kena pergi 3 tempat dulu kot. Sebab benda tu tutup awal. Tamisari, Museum Samudra dengan River Cruise. Takut River Cruise takut malam ramai tu. Nope. Ramai. So kita buat tu dulu. Okay, kita ucap selamat tinggal ke Luang. Memang ramai orang pergi kerja pagi-pagi ni. Kerja, pokoknya kerja. Gak tahu kerja apa aja. Pokoknya kerja. Tapi kita pergi bercuti. Ya, itu dia. Kita kena pandai. I am the one, the way your son don't need a gun to get Tak silap aku ada lagu No Hujan lah. Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum. It's Acap channel. Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum. This is MABA channel. Oh, memang buat channel siapa? Okay kan? Boleh tu. Aku nama YouTube aku is Acap. So kita ke destinasi Keluang ke Melaka. Lepas sampai Melaka, rekod balik. Fikir 3 benda, bajet, tempat. Apa lagi satu? Dah lupa dah. Aktiviti macam tu lah. Sebelum nak bercuti kena research dulu tempat, berapa harga dia, hotel semua. Lagu Vampir saya kena. Betul lah. Darah muda. Yeah. So kita tinggal sekejap Keluang ni, Johor. Keluang. Bye-bye Keluang. Mood bercuti on. Kita dah sampai tol. Okay. 55, 18 sen. Banyak juga. Okey. Cuacanya cerah. Pagi-pagi. Sedih no lagu. Why are you crying? So hari sekarang ni kita cari sarapan pagi. 2 hours later. Okay, kita dah sampai RNR. Boleh? Okay. Ada parking. Tu ada 10 di situ kan. Okay, kita tinggal makan kejap. Tapi no parking. Ya ke? Tak pergi kan? Apa tak tahu kan. Boleh kot. Tapi tak letak ada parking kat situ. Okay, kita makan kejap. Lepas tu aku nak terkencing kan ni. Sekejap aku nak kencing. Aku dah sampai.
Moments later. Okey, hari ni kita makan nasi lemak. Aku yang nak makan nasi lemak sesuai dengan pagi-pagi ni. Dia pun makan nasi lemak tu. Hey, that's pretty good. Salahnya kau ikut aku. Aku malah nak pilih menu tu. Member dah makan dulu lah. Kita dah sampai destinasi R&R Cargo. Boy Riono. Okey, kita makan dulu. Aku dah lapar tu. Jom. 20 minutes later. Okey, dah selesai makan. Kita mula bergerak. Jom, ke kita Melaka. sambung perjalanan kita. Yeah, ke Bandar Hilir. Macam-macam kita nak pergi nanti yang sana. Grab pula. 2 hours later. Okey, kita dah sampai ke Melaka Aircraft. So kita menuju ke tempat utama Aircraft. Yeah. Kita sampai Melaka dah. Dah sampai Melaka. Selamat datang ke Melaka. Ni hotel kita, Cap. Yeah. Ada hotelnya? Sinilah kita tidur ya. Nanti kita masuk pukul 3. Check in. Member buat video kan? Okey. Kita dah sampai. So aktiviti kita seterusnya Kita ramai-ramai. ni lah. Kita ramai-ramai. So aktiviti kita seterusnya pergi ke Aircraft, bandar utama dia. Kita shoot ke Bandar Hilir. Yeah, Bandar Hilir. Ke Bandar Hilir lah. Kita jalan-jalan ronda-ronda ke sana. Kita habiskan aktiviti dekat situ sampai kita check in hotel tengah hari ke petang situ lah. Memang tepat masanya kita tak ramai orang sangat keluar. Kira lapang. Memang betul-betul lapang. Sebab musim bekerja kan. Kita keluar bercuti time orang bekerja lah. For best. Rasanya main trip pun boleh ni. Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. So kita jalan-jalan dulu. Dah sampai destinasi, park camp je. Ikut dari map ni straight je. Ikut dari map ni straight je. Betul lah tu, straight je tu. Okay, kita sampai ke Little India. Nama tempat dia kan. Kampung India ni. Kampung India kan, semua barang-barang India, tempat-tempat India. Okey, betul lah tu. Dah sampai. Cik parking lah. Kita cuma cari parking. Kita jalan-jalan je. Kita dah sampai. Selebihnya kita jalan kaki. Kau nak kurus. Ni gereja Senget nama dia. Gereja Senget. Dia miring sikit. Tak tanah mendak. Kau pasal map kan? Semua warna merah. Gereja era penjajah. Oh. Ini tempat ni pun tempat Ada kisah penjajahan ni. Kita dah sampai. Kita cari parking, itu berjalan kaki. Itu je lah. Dah sampai. So kita cari parking dulu. See you.